Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Hassan, COO Lembaga Zakat Selangor. Ini memang tanggungjawab zakat untuk memastikan kesedaran zakat ni mencapai segala lapisan masyarakat. Kami tak boleh mencapai kepada seluruh peringkat ataupun pelosok negeri Selangor ni lah. Dan kami yakin dengan kerjasama dengan reputasi yang dibawa oleh ikhlas.com ni, dakwah sebaran pengetahuan zakat tu akan lebih besar capaian dia. Dan insyaAllah dari segi pemantauan kami, dari segi kerjasama yang erat antara kami dan ikhlas.com ni, kami akan memastikan seluruh pengurusan zakat ni berlaku dengan secara telus, efisien dan dakwah yang disebarluaskan. Apa yang ikhlas.com beri adalah servis yang lebih personalised. Ikhlas.com lebih dekat dengan pembayar-pembayar zakat yang membayar menggunakan platform ikhlas.com ni. Dan dalam masa yang sama ada juga kita introduce wakalafan. Wakalah ni akan digunakan untuk membantu sendiri warga-warga pekerja di dalam company Asia ni. Dan juga platform ni lebih terbuka dan lebih telus lah. Kelebihan ikhlas.com ni ada juga kempen-kempen yang disediakan untuk pembayar. Kat lembaga zakat pun kami ada kempen sendiri. Tapi kempen ikhlas.com ni lebih eksklusif. Itulah additional benefit yang diorang dapat kiranya diorang membayar kepada ikhlas.com. Dia dapat dua benefit. Dari segi ikhlas punya kempen, juga akan dapat lembaga zakat punya kempen. Untunglah. Antaranya semua-semualah package-package yang berkaitan dengan Asia Reward, Umrah lah apa semua. Saya tengok tadi very interesting kempen yang ikhlas.com buat. Mungkin satu masa nanti kita ada combo kempen dengan lembaga zakat Selangor. Saya menyerulah pada warga-warga atau company-company, semoga anda semua datang membayar zakat di ikhlas.com, menunaikan tanggungjawab anda, menunaikan rukun Islam dan juga dalam masa yang sama membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Saya dengan ini bagi pihak Lembaga Zakat Selangor approve bahawa ikhlas.com ni adalah merupakan ejen kutipan pada Lembaga Zakat. Bayar zakat di ikhlas.com. Terima kasih.